Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Okay guys, hari ni sebenarnya aku nak pergi ambil motor aku. Aku sebenarnya tengah kerja tau ni. Aku tengah kerja, tiba-tiba 8 pagi tadi aku punya nombor plate yang aku bid dah approve. Aku dah dapat nombor plate aku. Okay, and then tiba-tiba aku bagilah kedai motor. And then kedai motor tu call, hello, motor awak dah boleh ambil? Sekarang kita nak pergi ambil motor. Kita beli motor baru. Baru 2026 kita dah tambah komitmen baru. Seronok. Tapi tak apa, aku sebenarnya minta update tapi tak dapat. Dia kata tak urgent kan. Bos kita cakap, oh ni kes tak urgent. So dia bagi kita rehat 2 jam je. Faham tak? Kita ni excited nak pergi ambil motor ni, faham tak? Tapi kita nak minta update tak dapat. Tapi tak apalah. Sebab apa? Sebab besok dah Chinese New Year. Kalau saya tak ambil hari ni, saya kena ambil, tunggu lepas lagi seminggu, 23 hari bulan baru saya boleh ambil. 23 hari bulan pula nanti saya busy, faham tak? Sekarang ni 15 hari bulan okey, tak ada masalah kan? Sebab besok Chinese New Year, diorang banyak kedai tutup seminggu, banyak kedai cuti seminggu. So kalau saya tak ambil by today, saya kena ambil 23 hari bulan nanti. Tapi 23 hari bulan tu pula aku cuti. Aku busy. So tak boleh lah ambil time tu, faham tak? So tak nak kena ambil hari ni. So sekarang ni aku tengah rehat 2 jam. Aku tak makan lagi dari pagi tadi. Tapi tak apa, I was so excited. Okay, sebab kita nak ambil motor kita nak ambil Nescafe. Okay, so sekarang saya tengah tunggu kawan saya untuk pick up saya. Sebab nanti kalau dah sampai kedai motor tu, siapa pula nak bawa motor tu balik kan? Lepas tu, lepas ambil motor saya kena sambung bekerja. Okay, sebab tu saya pakai baju kerja. Excited. Tapi kena masuk kerja balik. Tapi tak apa. Okay, now aku dah park kereta aku dekat rumah. I'm waiting for my friend to pick me up. Mana dia tak sampai lagi. Aku ada 2 jam je ni. So my friend sudah sampai. This is my best friend, nama dia Firdaus, ataupun we call it Taji. Okay. Oh my god, Taji, kau kawan pertama aku yang masuk konten YouTube aku. Okay. So how you feel? I don't know. Aku rasa bersyukur hari ni sebab kau adalah kawan yang aku boleh gunakan untuk aku ambil motor hari ni. Kawan yang berguna, yang diguna-guna, sekiri kan. Sekarang jom nak tunggu lagi seorang, entah bila entah dia siap. Aku lapar sebenarnya. Ipan, Apa bodoh? what's up? This is Irfan, my best friend. Kau dah ambil aku minta FC? Kita tinggal kereta ni. Sial lah. Tak ada slot dah. Masuk kereta gaduh dulu, charger. Kau dah ambil aku minta FC? Tak, dekat kereta ni bodoh. Iwak. Mana? Cuba bagi aku yang pakai sebab aku lagi je. Tak FC ni? Kenapa pakai? Kau tak ada bateri. Aku tak ada bateri, dia tidur saya tadi. Dia gaduh-gaduh lah, dia kena mengalah kan. Ingat apa? Aku punya kereta dia macam apa, make up di depan. Boleh tahu, tapi aku sikat dia. tu basic untuk letak dalam kereta. Macam tak mau? Kalau kita dah buat dia sikat kan? Aku bukan lelaki yang pakai sikat. Cakap je lah, okey dah tak ada. Cakap lah tak ada Jawapan dia dah, tak ada. settle. Sebab benda tu aku nak jawab. Cakap lah. Tak ada jawab. Tak ada lah. Babi masuk kereta orang hebat siling. Tengok. Lagi sial. Habis miskin lah. Hebat je dapat sini. Dia lah kawan kita orang paling miskin. Hebat siling. Dia tak miskin tapi dia suka buat perangai miskin. Hidup kena kat kos bodoh mau. Cut cost. Kita dah sampai ke Yamaha. Ipa, aku excited. Ramai orang mana ni ada camping ni. Kita dah ambil motor kita, tunggu dia ambil motor kita dekat situ. Mana? Kita dah ambil free gift, kita ambil helmet dengan desain tak tahu kita pakai kita. Nombor plate mana? Tu 1798. Jom.
This is my motorcycle. 1798. That's my motor. Ooh. Oh, jalan lah. So cutie. So pretty. I'm so happy with my new motor. Oh my god. Saya sangat gembira.